Cuma baru ni dia kena renjatan elektrik yang paling kuat bila dia basuh baju. Abang Daus dan tim ada dekat Petaling Jaya. Daus dihubungi oleh customer dan dia minta sebut harga untuk buat pembumian dekat rumah dia. Dia bagi tahu yang rumah dia ni tak ada pembumian. Bila dia pegang je barang elektrik, dia akan kena renjatan elektrik. Abang Daus tanya dia, mana dia tahulah rumah dia ni tak ada pembumian. Dia cakap sebelum ni dah ada lah wireman yang check kan, guna soket tester dan bagi tahu yang rumah dia ni tak ada pembumian. Bila kita datang dan kita check rumah dia ni, betul lah rumah dia ni memang tak ada pembumian. Ini bukan kita check dekat kabel live guys, alright, dekat skru soket ni aja. Maksudnya wiring dekat rumah dia ni, arus elektrik tu mengalir dekat satu biji rumah dia ni, dekat barang elektrik. Owner bagi tahu Abang Daus dah banyak kali dah dia kena renjatan elektrik ni. Cuma baru ni dia kena renjatan elektrik yang paling kuat bila dia basuh baju. Kita masukkan soket tester dekat plug rumah ni dan kita tekan button trip tapi tak trip. Untuk satu biji rumah kita periksa satu persatu guys, dan memang terbuktilah yang rumah dia ni tak ada pembumian. Brand rod yang kita gunakan adalah brand Tapoli. Tapoli ni high quality punya brand guys. Untuk kabel pula kita guna kabel yang ada sirim. Disebabkan standard sekarang ni Suruhanjaya letak 200 ohm ke bawah, jadi Abang Daus bawa 3 batang je rod. Dengan 3 batang ni confirm boleh dapat 200 ohm ke bawah guys. Kalau dulu masa ST minta 10 ohm ke bawah, memang Abang Daus standby 20 batang rod. Dan menjadi satu kerisauan untuk Abang Daus. Abang Daus percaya bukan Abang Daus seorang aja, wireman satu Malaysia juga risau sekiranya kalau kita tanam rod ni atau kita buat pembumian, kita tak boleh dapat bawah 10 ohm. Bila satu chamber ataupun satu lubang ni kita tanam maksimum 3 rod, okey, 20 batang dah berapa chamber guys kita kena tanam. Rekod paling banyak rod yang Abang Daus tanam 22 atau 23 batang untuk dapatkan bawah 10 ohm tu. Serius Abang Daus cakap, memang satu orang cakap cabaran lah kita dalam bidang elektrik ni bila kita nak buat pembumian dulu. Pembumian ni dia bukan boleh main-main guys, alright. Macam Abang Daus bagi tahu dekat customer, sekiranya nak buat pembumian, okey, harga kita adalah banyak ni. Kalau dia terima kita akan buat. Tetapi kalau dia minta untuk kita tanam sebatang ataupun tak ikut berapa ohm yang ST nak, kita memang tak buat. Kita bukan tak nak buat dan kita bukan tak nak tolong lah. Sebenarnya customer bila minta, orang cakap tak ikut spek ni, dia nak bajet. Bila nak bajet ni, dia akan turunkan material ataupun spek tu. Okey, material contohnya daripada kabel sirim, tak ada sirim, spek tu daripada 200 ohm jadi 400 ohm atau 500 ohm. Memang kita tak buat guys, alright, sebab risiko dia atas kita lah first kali. Kalau jadi apa-apa, siapa yang buat tu? Dia lah yang kena. Jadi kita tak nak ambil risiko lah, risiko yang akan menyebabkan syarikat dapat nama buruk dan juga keselamatan customer lah. Ada posting Abang Daus yang bila Abang Daus bagi tahu bila kita buat point water heater, kita tarik daripada DB, guna kabel 4mm, kita pakai RCBU dan juga kita pakai konektor untuk ganti 3 pin tu. Ada orang cakap rumah saya ni pakai kabel 2.5mm, tak pakai RCBU, okey je, dah 5 tahun pakai. Dia pula cakap yang water heater berapa M aja sampai nak pakai kabel 4mm tu. Terus sangat-sangat faham dan Abang Daus sangat-sangat tahu apa maksud sebenarnya yang diorang cakap tu guys, okey. Tetapi dekat luar sana akan ada 2 type electrician. Satu yang ikut logik pengiraan dan satu lagi mengikut spek yang dah ditetapkan. Abang Daus pilih untuk ikut spek yang telah ditetapkan lah guys, alright. Sebabnya bila kita buat kerja atau kita dalam satu-satu bidang tu, kita ada badan yang kita kena ikutkan. Untuk mengelakkan sebarang masalah, okey, Abang Daus tak nak ambil risiko lah. Jadi Abang Daus ikut ST. Okey, apa yang ST cakap itulah yang kita buat. Sebenarnya yang mana tak ikut spek tu dan mana yang ikut spek tu, dia ada cabaran dia juga guys, alright. Cabaran dia berbeza-beza lah. Cabaran untuk electrician yang tak ikut spek ni adalah keselamatan lah. Keselamatan dekat rumah customer tu sendiri. Cabaran electrician yang ikut spek pula, harga dia tinggi. Okey, tak mungkin spek yang tinggi datang dengan harga yang rendah. Macam itulah Abang Daus share sedikit dengan korang. Lepas kita buat pembumian dekat rumah ni dah siap dah pun, okey, kita ambil dia punya bacaan. Berapa bacaan yang kita dapat dekat rumah ni? Kita dapat 0.08 ohm guys. Alright, memang rendah lah. Kira dah pas dan follow spek lah. Rumah ni nak alihkan meter juga guys, alright, daripada dalam pergi ke luar. Sebabnya rumah ni dah renovate dah. Jadi diminta untuk kita alihkan
meter. Kita memang tak buat alihkan meter dan kita memang tak boleh buat pun, sebabnya kita sebagai electrician ni, kita punya orang cakap kita boleh pegang daripada DB sampai ke dalam aja. Okey, meter ni TMB lah punya kerja. TMB pun dah datang dah pagi tadi dan Abang Daus pun dah berborak dengan TMB. Okey, TMB minta kita tarik kabel 16mm daripada DB keluar saja. Yang bab pasang tu nanti orang TMB ataupun kontraktor TMB yang akan datang pasang. Dah selesai dah kita buat tugasan dekat sini guys. Alright, kita dah sambung dah kabel tu okey dengan road tu dan kita dah check pun satu persatu dekat rumah customer dan arus elektrik dah tak ada lagi dah. Maksudnya dah selesai dah orang cakap masalah customer dan selesai juga tugasan kita dekat sini. Dan satu hari je siap, alhamdulillah. Alright, tak perlu nak datang lagi sebab daripada Seremban ke PG ni lebih kurang dalam 1 jam 10 minit juga guys. Alright, agak jauh jugalah. Untuk tugasan ni Abang Daus bagi customer ni waranti 1 tahun lah. Kalau ada apa-apa masalah kita akan datang dan betulkan, alright, tanpa kita cas. Itu je perkongsian daripada Abang Daus untuk kerja kita tim Perdeka Elektrik. Terima kasih korang yang tengok.